Assalamualaikum guys. Ni gang-gang jemaah. Jam berapa? 9.27. Sekarang 9.27. So ini aku rasa aku sebelum solat Jumaat, kita solat Jumaat lagi kan Jumaat. So sebelum solat lagi aku rasa aku nak buat aktiviti sikit. Aku nak jogging juga kan. Aku nampak macam hari ni. Aku macam nak jogging kan. So aku rasa aku nak luangkan masa dekat ini tempat tani aku dengan kawan aku. Masuk sini frame aku. Aku dengan kawan aku. Ini tempat tani kita akan jalan, pusing, jogging sikit, stamina. Ya. So jumpa dekat Taman Abu Atta ni. Okay guys, so aku baru sampai dekat Taman Botani. Kau tengok kawan-kawan aku. Dah lambai dah. Jangan lama-lama please. Okay, aku baru sampai kat Taman Botani. Ni kawan aku dua orang. So ramai kat sebenarnya orang ni. Kat bawah tu ramai orang. So dia menarik sebenarnya. So tempat ni dia agak besar tau sebab dia jalan dia macam turun ni. Saya nampak dia turun naik. So boleh explore. So aku sekarang nak explore. Yelah, explore lah, nak buat apa lagi kan. Aku penat sikit sebab apa? Aku kena mendaki sikit sana. Sana tu aku kena macam mendaki sikit untuk pergi sini. Kenapa aku cakap sini menarik? Sekejap aku tunjuk orang. Aku rasa apa yang usaha aku untuk panjat tempat ni worth it. Maknanya berbaloi. Saya rasa berbaloi sebab apa? Tengok ni. Aku dah ke KL lebih kurang 2 tahun. Aku ke KL, Tengah ni. I think
Aku kat KL lebih kurang 2 tahun. Tapi aku tak pernah tahu ada tempat-tempat macam ni. Lawa. Aku ni jogging. Baik. Rekod sikit ni. Nanti aku akan masuk ke short sikit. Baik. So aku dah masuk dekat area. Aku tak sure ni area mana. Tapi dia ada pentas. Dah aku nak turun bawah je. Ni ada pentas. So Taman Botani ni kan, dia bukanlah macam tempat untuk lepak, jogging ni sebenarnya. Dia boleh buat event dah kat sini sebenarnya. Dalam tu macam hoi. Dalam tu mana nak zoom. Ni. Dalam tu kalau kau tengok atas tu, dia macam dewan tau. So boleh je sewa sebenarnya. Banyak je benda boleh buat kat sini. Menarik lah, saya cakap menarik. Kan? Sini aku tunjuk kau tempat ni lah. Aku tunjuk kau orang tempat dia punya. Ya. Aku tunjuk tempat ni. Ni. Macam nak flip. Perkimak tak ni flip. Kau tengok tempat ni. Dia besar. Sumpah dia besar. So banyak je benda boleh buat kat sini. Tengok. Menarik lah tempat ni. Ngam. Okay, alamak asal aku nak background coklat. Okay guys, so aku penat tau. Aku dah jogging sini sana lari. Pergi belair jap kat mesin air tu. Tak sampai seminit dah habis. Sebab cuaca sangatlah panas hari ni. Sumpah panas. Tak tunjuk panas tak tahu. Nanti panas betul lah. Kawan-kawan aku sini penat. So kita nak sambung. Bukan sambung lah, nak balik kat pondok. Sebab aku ni barang kat situ. Tinggal kat situ. So aku nak naik atas lah. Jumpa kat atas. Okay guys, so aku baru nak naik ke atas. Sampai atas dah pun, pondok kat situ, pondok depan tu. So aku nak bagi komen sikit tentang hutan ni. Sangat-sangat menarik lah kan. Menarik, kau boleh bawa family kau, bawa partner kau, girlfriend, boyfriend kau, kawan-kawan family untuk lepak sekali sini. Minggu baik kat sini. Sebab indah tempat dia, santai, ambil angin. So ya, tu je daripada aku. InsyaAllah kalau aku buat vlog lagi next time, dapat jumpa lagi. Kalau tak, aku akan cuba buat juga. And yeah, see you guys when I see you. Bye bye. Okay guys, so dah record mic tak on. Okay guys, so ada so kita dah habis pusing Taman Botani ni. Sangat-sangat menarik bagi aku. Man, best kan? Ya, alhamdulillah best. So kalau korang nak bawa family ke apa boleh datang. Bayar Tak, free. Baik ni. So aku rasa sampai sini vlog aku. So kalau katakan next time orang datang lagi aku buat vlog lagi. And sangat recommended tempat ni. And yeah, see you guys when I see you. Assalamualaikum.